Waterfall. Kita memang sekarang ni kita dekat rumah kebo. Dulu rumah kebo dia ada macam chalet dengan boleh letak tapak. Tapi sekarang yang terbaru dia ada tapak untuk camping semi wild punya. Jom kita pergi tengok. entrance untuk ke camping area kat sini lah. Dia untuk camping tu dia start daripada 12 kan? 13, 14 sampai 21 sini lah. Okay. Untuk point dia awal-awal kita akan nampak view nak ke swimming pool kat sini. Tandas, dan kat sini adalah ni apa, parking. Parking tu untuk satu campsite tu dia dah letak satu parking je. Jadi korang kena parking ikut korang punya lot. Okay, so kalau macam tadi apa, campsite nombor 17, korang park nombor 17. Nampak dia dah bagi dah point situ. Nampak parking pun dia dah bagi dah nombor kat situ. Okay. Nampak. So jom kita ke belajar parking-parking dekat sini ya. Kita start dengan nombor 14. Ni untuk RTT. RTT maksudnya korang boleh park kereta kat sini macam Hilux ke, campervan ke, memang sesuai lah untuk parking kat sini. Aku parking kat sini. Dan ni bahagian untuk camping. Untuk ni kecil je lah Sabang Raya. Dan view dia ni, view sungai dia 13 ni itu juga dia esok tapi tak ni bulan jadi
view untuk dapatkan kemahan. Ni from setiap kemah tu aktiviti ke dia ada sampah, dia ada plug point dengan ada pilihlah sini ni kau nak basuh pinggan kat sini, nak buat apa pun semua kat sini lah. Untuk tapak 12 ni dia macam besar sikit. Kalau korang tengok kat sini, dia tak ada border, dia panjang sini. Dan bestnya Yang specialnya dia ada tadi saya nak pergi ke sungai direct. so inilah laluan special untuk ke sungai sungai dia. Guys, kita nak ke sungai. Okay, sungai laluan dia sini. Dia satu laluan kecil ni antara 16 dengan RTT ni. Kita tengah use ni. Okay. Kita di sungai. Okay, kalau daripada RTT 12 dia ada tangga sendiri kat sini untuk ke sungai. Okay, ni ada. Okay. So sebelum tu dia tunjuk dia punya toilet dulu. Yang penting tau. So kita tengok toilet lelaki dulu. So toilet lelaki mostly dia ada 3 toilet je. Untuk lelaki lah kan. Untuk lelaki ni dia ada 3 toilet. Tapi kat sini dia ada open shower lah. Korang open shower 1, 2, 3 open shower. Dan sini ada tandas saja, tandas cangkung. Okay, tandas cangkung. Dan sini modul ni dia ada shower dan tandas cangkung. Cangkung tandas duduk. Okay, ni shower. Tandas duduk dia luas. Okay, dan sama jugalah. Ini pun dia ada hot shower dengan tandas duduk. Okay. Ni toilet perempuan. So kita tengok dalam toilet perempuan macam mana. So ni dia ada tandas duduk dengan ni. Tandas shower. Tandas dengan ni. So dia ada 4 tu. So boleh ada open shower. So boleh. Sekarang kita nak ke 15, 16 dan 17. Kita akan lalu 2 jambatan kat sini. Jadi kalau kita turun sini, view tengah laluan sungai kena jadi. Okay. Dari sini kita punya spot untuk ni. Piping. Dia nak tempat sini. Sampai sini kan. So ni nombor 15. Kalau korang nampak, ni kan 15. Dekat juga. Nombor 15 ni pun dia besar. Tapi tengah pagi panas sikit lah. Tengah hari duduk sikit. Macam petang sini ada duduk dah. Itu 16 kita lepak semalam. So ni lah kita punya tempat campsite semalam. Dia yang ni memang belah dalam tu teduh lah. Memang tak panas. Cuma sampai kat hujung ni je panas. Dalam tu tak panas dah. So sini yang shock ni dia memanjang tau. So bila memanjang ni depan ni kalau korang nak buat tempat dia lepak hangout kan. Sambil tengok sungai. Yang best lah. Nampak view dia. Uish. Santai.
sini kena bawa tayar yang jenis tayar besar punya. Tayar kecil susah nak bawa. Okay, ni dia punya tempat campsite. So kat sini kita ada sinki lah. Sinki setiap seorang satu. Tong sampah. Dan ada electric point ni kat sini. Okay. Dan kat atas ni tapak nombor 17. Kalau korang nak bawa troli tu memang sakit sikit lah kalau troli tayar kecil. Tayar besar tu boleh lalu lagi. Tayar kecil tu penat kan nak menolak lah. Ni tapak 17. Okay, dia tinggi lah. Tu korang boleh nampak view sungai juga. Macam tu. Dan kat sini ruang dia cerah sikit lah, open lah kata kan. Petang tu memang panas ni. Bukan petang lah, tengah hari panas. So lepas ni berapa 20 20 view dia. Okay, ni 20. Dan ni 21. Okay, satu ni tinggi juga lah, tapi dia dekat dengan jabatan untuk ke surau ataupun swimming pool lah. Okay, dan paling tinggi nombor 22. Okay, ni tak buka lagi batu ni, tapi sekarang dah buka lah kot. Penat ke? Ni paling tinggi. Okay guys, yang paling menarik ni dekat nombor 22 ni, dia ada mini waterfall. Mini waterfall. Okay, memang akan dengar bunyi sungai jugalah kan, walaupun kurang lebih jauh di bawah sungai tu kan. Unik lah sini. Okay, puas dia. Okay, daripada atas ni korang boleh nampak lah semua tapak campsite. Okay, cuma korang nak naik sini yang sakit sikit lah kalau bawa barang banyak. Okay, nampak tu tapak nombor 20. Okay, so jom kita ke tapak yang mostly orang suka lah. Jom buat. Okay guys, jadi daripada tapak 20 tadi, okay, tapak 20 tadi kita akan lagi ke jembatannya. 18, 19. Part 19. Dua pun tengah packing. Sebab sini kita boleh keluar lambat. Jadi memang kita santai-santai lah kan packing tu. Ni paling luas. Nombor 18. So tadi 18. So depan ni kita ada surau. Kita naik balik surau. Sini orang boleh naik surau je. Sini kau nak ambil air semayang pun boleh. Okay. Kalau korang dah siap packing lah kan, kalau nak surau ni dulu pun boleh lah. Dia ada kipas semua. Dan sini ada juga swimming pool. Nampak? Swimming pool ni dia kata air mata lah. Nampak? Sini.
Dia tak kerja. 1.5 eh. Apa kerja tadi kalau Budak-budak tak boleh lah mandi sini. Okay guys, kita ada kat dalam swimming pool dia. Kat dalam juga lah. Apa? Swimming pool dia dalam. Sampai parah tangkuk kan. Mana? Situ? Ni. Tak nak ah. Okay. Dia tak sekata eh. Dia tak kata. Labih ni dalam sikit. Jangan lebat guys. Harap-harap tak naiklah tinggi. So kat situ kita punya benchmark. Hujan right. Kita back up. Tengok air macam mana. Guys, sekarang aku nak tunjuk dia view malam kat sini lah. So ni kemah kita. So ni view malam dia. So agak terang lah sini. Okay. Okay. Boleh lah. Pergi mana pun tak ada teruk lah. So dalam sini terang ni. Belakang. Hmm. Tunjuk belakang sana. Betul. Betul. Ini view malam. Boleh. Ini surau tadi lah. Okay. So jom kita tengok dalam sikit. So baru lepas hujan, jadi kita semua tengah layan feeling. So agak spacious ni dan agak sunyi jugalah. Best lah. Okay, kita tengok nombor 4 ni view dia macam mana. So untuk ni dia ada 2 parking lah. Okay, kat sini dia ada pot-pot macam ni, boleh letak satu kemah lagi. Ni pot dia lah. Ni kalau kau nak santai syok lah kan. Sungai dia, jadi susah nak turun lah. Kau turun kat situ. Ni ada tempat turun dia juga. Dia main kat sini lah. Oh ni dia tengah buat, tak tahu apa buat. Ni view dia. Dari sini kita ada nombor 5 lah sebelah ni. Nombor 5 pun sama. Boleh, tapi ada orang sebelah malah ganggu. So sini nombor 5. Ni yelah kecil juga ni. Ni tak muat ni kemah. So jom kita tengok nombor 3 pula. Atas ni pavilion. Kau boleh book lah kalau ramai. Nombor 3. Dia besar sikit, so boleh lah lepas. Ni puas hati ni. Pumpkin. Sini standard lah, dia ada toilet sendiri semua. Okay.
Ada ayam. Okey, ni tempat barbecue, tempat basuh semua. Sini luas. Okey, dengan view sungai. Cuma ni tak jalan nak ke sungai. Ni nampak. Ni paling luas lah bagi aku. Luas. Ni boleh letak 2-3 kemah ni. Kalau saiz kecil kemah tu boleh buat 6. Tapi kita dah kemah besar-besar 2-3 je lah. Tiga kan? Kan? Betul. Okay guys, sampai sini sajalah kita punya review untuk tempat campsite rumah kebun. Okay guys, kita gerak dulu. Going back. Sini. Oh, sini. Oh, gitu kan? Oh, so ini tinggi sikit. Oh, speed.